700,000 ditukarkan kepada perpuluhan juta. Okay, apabila nombor bulat ditukarkan kepada perpuluhan juta, operasi yang terlibat ialah operasi bahagi, iaitu 700,000 bahagi 1 juta. Okey, untuk bahagi dengan 1 juta pun kita tak perlu buat bentuk lazim, jadi kita buat pergerakan sahaja. Okey, untuk operasi bahagi kita gerak ke kiri. Okey, sekarang kalau kita lihat 700,000 ni dia tak ada titik perpuluhan. Jadi nombor yang tidak ada titik perpuluhan, okey, titik perpuluhannya berada di belakang sekali. Okey, jadi kita akan gerak ke kiri. Berapa pergerakan? 6 pergerakan. Sebab apa 6 pergerakan? Sebab ada 6 sifar kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi okey, sama juga. Satu pergerakan, satu nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pergerakan akan berhenti di sini. Jadi dekat mana pergerakan itu berhenti, di situlah adanya titik perpuluhan. Jadi depan ni tak ada nombor. Bila depan ni tak ada nombor, kita letak sifar. Kemudian kita salinlah ni 7, kemudian sifarnya 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kena ingat apabila di belakang ni semuanya sifar, dia tak ada nilai. Jadi bila tak ada nilai, kita tak perlu tulis sebenarnya. Ini semua kita tak perlu tulis. Jadi jawapan yang paling tepat ialah sifar perpuluhan 7. Okey, jika kita buat sifar perpuluhan 7, nombor dah betul. Tapi kalau tulis macam ni saja, jawapannya salah. Sebab apa? Wajib tulis perkataan juta. Okey, nombor bulat kepada perpuluhan juta. Nombor perpuluhan dah ada. Perkataan juta ni wajib tulis. Kalau kita tak tulis perkataan juta, tulis hanya sifar perpuluhan 7, jawapan tu akan dikira salah. Okey, kena hati-hati kat sini. Ni biasa kecuaian pelajar ni, dia lupa nak tulis juta. Kalau nombor bulat ni, jangan tulis juta. Kita tulis juta pada perpuluhan juta ni saja. Okey, sekarang kita sambung dengan contoh yang kedua. Okey, 5,230,000 tukar kepada perpuluhan juta. Operasi yang masih sama. 5,230,000 dibahagikan dengan 1 juta. Okey, kita bahagikan dengan 1 juta. Sama juga, nombor ni titik perpuluhannya berada di belakang sekali. Okey, 6 pergerakan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di sini. Ingat kenapa dia bergerak 6? Kerana ada 6 sifar dekat sini. Okey, jadi kita tulis. Okey, di sini titik perpuluhannya dia berhenti kat sini. Sekarang ada nombor 5 kat sini kan? Depan ni ada nombor. Macam contoh sebelumnya tadi A tu tak ada nombor. Bila tak ada nombor letak sifar kan? Sekarang oleh sebab ada nombor, kita tulislah 5,23. Okey, sifar kat belakang ni macam saya beritahu lah tadi, dia sebenarnya tak ada nilai. Jadi tak perlu tulis pun tak apa. Tak payah tulis terus pun boleh juga sebab dia tak ada nilai. Sifar di belakang ni semua tak ada nilai. Okey, jadi ni yang paling tepat 5,23. Dah siap ke belum? Belum. Sebab apa? Ni jangan lupa, juta wajib tulis. Ini wajib tulis. Kalau tak tulis, jawapan jadi salah. Okey.